Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi ke Manusiawi Podcast dan anda masih bersama dengan kami dalam membincangkan cerita-cerita manusiawi di keliling kita. Dan seperti dalam sesi yang sebelum ini, kita bersama dengan seorang tamu yang kita bawakan dalam kempen bersama dengan Lembaga Zakat Selangor, Ustaz Rafi Abdul Rahman, yang mana beliau adalah anak seorang muallaf, pernah menjadi fakir miskin, membesar, berjuang untuk mencari tempat dalam sekolah di peringkat pendidikan tertinggi, dan alhamdulillah cerita tersebut telah berhujung dengan bagaimana beliau berhasil untuk membawa keseluruhan keluarga, bukan beliau sajalah, terutamanya ibu dan ayah sekali, yang telah berjaya membawa keluarga muallaf ini akhirnya menjadi sebuah keluarga yang berjaya. Dan kita masih dalam cerita tentang asnaf. Dan kali ini kita bersama dengan seorang lagi watak yang ceritanya berbeza sedikit. Kalau Ustaz Rafi mungkin kandungannya banyak berbincang kepada bagaimana beliau akhirnya boleh dapat hak pendidikan, dapat belajar dalam pendidikan yang tertinggi. Kali ini kita bawa seorang asnaf yang khusus dalam menghadapi kesempitan kewangan, dan asnaf yang akhirnya berjaya untuk mencipta satu, saya berani mengatakan satu kejayaan yang besar dalam dunia ekonomi lah, dalam dunia bisnes, kerana dia bukan senang untuk kita pernah berada di satu tahap yang di tangan kita tu kosong, tak ada apa-apa, dan kita akhirnya berjaya keluar dengan tangan kita penuh dengan, bukan semata-mata harta lah, penuh dengan kebaikan dan kebajikan yang kita boleh kongsikan lagi kepada orang lain, kan? Dengan itu kita lalukan Puan Asnah. Nama pun Puan Asnah. Ya, Asnah. Dekat-dekat dengan Puan Asnaf. Ya. Ya. Puan tadi ada sebut orang terpanggil Puan Asnaf juga, kan. Dan nama Asnaf tu lekatlah kot dengan Puan Asnah. Sebab saya nampak tadi dekat pamphlet semua tulis, masih lagi tulis perkataan Asnaf. Walaupun Puan sekarang dah bukan lagi Asnaf yang menerima zakat lah. Dan itu pun menimbulkan soalan saya dah daripada awal. Sejauh mana Puan rasa, kan, sebab kita maklum jemputan ni kerana topik asnaf lah, sejauh mana Puan rasa masih lagi terkait dengan dunia asnaf? Sebab Puan dah jauh meninggalkan dunia tu, kan? Nanti kita pergi kepada cerita tu. Tapi Puan sudah jauh tinggalkan dunia menjadi fakir miskin ni. Sekarang kehidupan dah berbeza. Tapi kenapa Puan masih rasa ada satu ikatan yang kuat dengan perkataan asnaf ni? Ya, disebabkan dialah yang bantu saya daripada kosong, from zero to hero, alhamdulillah. Nama Lembaga Zakat Selangor dengan trust ni sampai bila-bila pun akan melekat dalam kehidupan saya. Disebabkan saya masa susah, tiada yang bantu saya. Yang bantu saya alhamdulillah nombor satu Allah SWT, dan kedua Lembaga Zakat Selangor dengan trust. So diorang ni keluarga saya. Trust ni adalah Teraju Ekonomi Asnaf. Teraju Ekonomi Asnaf, satu badan di bawah Majlis Agama Islam Selangor. Zakat Selangor. Yang membantu untuk pembangunan ekonomi asnaf. Dan itu satu perkara yang penting untuk kita letak di depan ni. Sebab selama-lamanya Puan adalah orang yang akan ikat diri dengan perkataan asnaf tu, kan. Walaupun masa sudah lalu lama lah, kan. Dah 6-7 tahun lepas cerita ni. Ya, betul. Saya nak mulakan dengan kehidupan peribadi Puan dulu. Sebab saya pun bila berdepan dengan Puan ni, memang zero ni tak tahu cerita apa. Saya pun zero to hero jugalah. Saya tak tahu apa-apa. Sebab kebanyakan cerita yang saya ambil tahu tentang Puan tu daripada mana-mana sumber yang saya kutip lah. Tapi tak pernah berjumpa, kan. Dan saya nak tahu dulu, sebab bila borak dengan Puan, ada bunyi yang bukan KL. Ya, orang Sabah. Cuba cerita latar belakang Puan, daripada mana? Okey, alhamdulillah, nama saya Asnah binti Hakim, asal daripada Sabah, umur saya 44 tahun. Alhamdulillah mempunyai anak, 7 orang anak. 7 orang? Ya, 7 alhamdulillah. Dan saya memang asal Sabah. Dan alhamdulillah menetap di KL sejak 2007. Alhamdulillah. Saya jadi masuk Asnaf Fakir Miskin 2018. Alhamdulillah. Dan saya keluar daripada Asnaf Fakir Miskin 2019, masa itu COVID time. So saya duduk dalam Asnaf Fakir Miskin 1 tahun sahaja. Alhamdulillah. Puan kena simpan dulu cerita tu. Dia dah jauh ni. Kena reverse sikit. Sebab saya rasa kalau cerita pasal Sabah Puan di KK. Ya, KK. KK kan, Kota Kinabalu.
Dan bila puan sebut ada anak 7 orang, walaupun saya tahu cerita puan menjadi asnaf lewat sedikit masa tahun 2018 jadi asnaf kan. Tapi sebelum itu, kehidupan puan bagaimana dengan keluarga? Dengan 7 orang anak itu akan lahir kemudian kan, tapi ada 4 orang anak pertama akan lahir di Sabah. Saya pun tak tahu. Cuba cerita kehidupan puan sebelum 2018 macam mana? Sebelum itu kita memang berniaga di pasar malam dan kita pun ada berniaga bisnes lah. So masa saya hijrah kepada Kuala Lumpur, saya memang berniaga juga di Kuala Lumpur. Cuma time tu sebelum saya masuk Asnaf Fakir Miskin memang kita dikatakan tiada apa-apalah. So time tu bisnes memang ada ujian untuk yang biasalah, kita sudah percaya orang, lepas tu orang pula tidak membantu kita balik. Alhamdulillah bagi saya itu bukan satu masalah, satu ujian dan cabaran bagi hidup saya. Alhamdulillah selepas itu saya bawa Grab, memandu Grab. Okay? Ni mana, di Sabah ke? Sini, Kuala Lumpur. Di sini. Kalau sebab itu tahun bila bawa Grab? 2000? Sebelum 2018 lah. Sebelum 2018. Alhamdulillah. Dan bayangkanlah kita nak hidupkan anak tu bukan senang sebab suami pun dalam keadaan sakit dan pendapatan berapa saja. Lepas tu bayar sewa rumah. Dan ada timenya tu kenapa Tuan soal sebab kenapa masih kaitkan nama Asnaf tu. Saya tak mau lupakan Lembaga Zakat Selangor sebab dialah yang membantu saya kenapa saya hari ini ada di depan Tuan. Dan kenapa saya ada sekarang ni dan saya ada apa sekarang ni disebabkan Lembaga Zakat Selangor. Masa sebelum saya masuk Asnaf Fakir Miskin memang saya dapat digantung, maksud dia tak boleh membayar sewa rumah 3 bulan. Dan itu time kita punya tuan rumah memang Cina. So dia bagi saya masa kalau tak boleh bayar dia halau lah. So bayangkanlah Tuan, time tu minta maaf kita ada keluarga tetapi bukan kita tak mau minta tolong. Sepatutnya diorang pun nampak keadaan kita. Tapi tiada yang datang dan membantu. Kenapa nama Asnaf Lembaga Zakat Selangor saya tidak boleh lupakan sebab dialah yang satu-satunya membantu saya masa saya yang tak boleh berdiri sebab bayangkanlah kau dihalau daripada rumah. Macam mana keadaan anak-anak kita? Itu anak sudah berapa orang? Memang 7 orang. 7 orang lah masa tu. Masa ni di KL, di Selangor lah. Di KL lah. Yang 3 ni memang kecil-kecil lah. Masa saya datang jumpa kaunter Lembaga Zakat Selangor tiada syarat. Alhamdulillah. Dia orang layan saya macam biasa. Dia tanya saya, Puan nak memerlukan bantuan ini? Saya cakap, iya Alhamdulillah. Memang saya sangat-sangat memerlukan. Okay? Dia bagi saya 1 borang dengan 1 pen suruh isi. Masa saya dapat borang dengan pen tu, saya rasa macam saya orang yang bahagia dan beruntung. Sebab saya rasa mungkin saya tidak dapat dihalau daripada sewa rumah tu. Okay? Masa saya isi, saya nampak di bahagian bawah tu, saya berjanji saya akan kepada Allah SWT, bukan kepada Lembaga Zakat Selangor. Saya tengok di bawah tu, saya terima bantuan tu dengan dan berjanji dengan nama Allah SWT. Jadi di situ saya 5 minit berfikir. Dan saya doa, ya Allah, bagi saya duduk dalam Asnaf Fakir Miskin ini dalam setahun ya Allah kalau boleh. Tak boleh lebih daripada itu. Kalau boleh ya Allah paling secepat mungkin. Sebab saya fikir macam mana kalau ada seorang juga ujian lebih daripada saya macam mana? Kalau dia tidak tahu mau pergi Lembaga Zakat Selangor, bayangkanlah Tuan, kita pergi Lembaga Zakat Selangor pun kawan yang membantu bagi tambang Grab, tambang taksi. Sebab time tu saya bawa dengan kereta kawan, bukan kereta saya. Semua memang saya zero. Semua memang tiada, okay? Dan saya dapat bantuan tu alhamdulillah. Zakat tengok memang saya memerlukan. Dia ikutlah dia punya proses. Tak ada masalah sebagai orang Sabah dapat bantuan. Alhamdulillah sebab saya menetap dan mengundi di Kuala Lumpur. Ya, okey. Ya, dan anak saya bukti dia 3 orang lahir di Kuala Lumpur. Jadi saya tak pernah nak balik, jarang. Okey. Dan time tu dia orang bantu saya, alhamdulillah saya selamatlah daripada tuan rumah tu. Alhamdulillah saya selamat. Dan saya dibagi bantuan. Masih duduk rumah sama taklah? Dah pindah. Time tu saya pindah. Saya minta pindah sebab biasalah Tuan, sebab mungkin dia tak percaya saya dan saya bagi tahu Lembaga Zakat Selangor saya nak pindah. Okey. Bila tadi Tuan Puan sebut suami sakit kan? Suami sakit apa? Jantung. Jantung maksudnya ini ketika dah sampai KL pun kan? Maksudnya daripada Sabah? Daripada Sabah tu kita tak tahu dia sakit, tapi sampai KL macam dia tiba-tiba sakit lah. Dan tujuan pindah ke KL tu untuk mulakan kehidupan lebih baik lah kot kan daripada Sabah.
Kemudian bila sampai KL jatuh sakit. Ya. Dan bila masa tu suami ada kerja niaga ke sebelum ada juga sakit? dia membantu-bantu, tapi kalau keadaan sakit jantung ni memang kerja berat. Sebelum sakit tu panas. dia Sebelum sendiri ada ayah memang ada bisnes sendiri. lah. Okay. Kemudian bila jatuh sakit memang dia tak dapat nak jadi watak utama lah dalam berikan ekonomi pada keluarga kan. Sebab ialah nak keluar nak cari rezeki ni. Ya, sebab tu saya masa minta bantuan, saya sebagai ketua keluarga lah. Sebab suami kan tak boleh bergerak, tak boleh apa. So saya berdiri sebagai ketua keluarga. Sebab biasanya kalau minta bantuan daripada Zakat Selangor, lelaki kan, bukan perempuan yang ketua keluarga. So nama memang dalam Zakat Selangor nama saya, semua nama saya. So alhamdulillah. Dan kalau tanya saya Tuan, alhamdulillah. Kalau niat kita dengan baik, Allah SWT faham. Jadi kita kalau boleh fikir niat kita, betulkan niat kita dulu. So, kalau niat kita tu betul, alhamdulillah memang Allah bantu. Sampai bila-bila alhamdulillah. Dan Puan masih bersama dengan suami sampai sekarang ya, kan? Masih. Sebab saya bila Puan sebut tadi tu, dan ialah selama ni saya kontak Puan je kan. Saya tak tahu sangat cerita tentang suami Puan siapa. Dan bila Puan sebut masalah tu berlaku dan dihadapi sama-sama, itu pun satu cerita yang mengagumkan lah. Sebab biasa kadang-kadang orang dalam kesusahan Puan, dia akan ambil tindakan-tindakan yang melulu dan cepat-cepat. Sebab dia rasa kau buat masalah, kau keluar. Kau tak yang, kau buat ni, kau buat tu. Macam mana suasana dalam rumah Puan ketika tu? Okey, suasana tu alhamdulillah memang saya cakap jujur dengan Ustaz. Siapa kata tipulah kalau perempuan ini begitu kuat iman dia. Tapi saya fikir satu Tuan, alhamdulillah semua ini kerja Allah. So alhamdulillah kalau lelaki tanggungjawab dia kepada isteri dia faham. Okey, dia sakit, mungkin dia tidak buat alasan. Tetapi bagi saya, Allah sedang uji saya. Sedang uji kesabaran saya. Alhamdulillah, kenapa masa senang dan susah kita mesti sama-sama kan. Itu memang tanggungjawab saya lah. Maksud dia, saya masa nikah pun dengan dia, itu saya suka dengan. So saya bukan masa susah, saya bagi dia tinggal. Itu yang saya fikir lah. Saya punya mindset. So Puan, dia kan di zaman sekarang ni orang kan macam segalanya tentang duit kan. Dan tahun 2018 semua tu kan fasa Puan yang sedang ekonomi sangat-sangat jatuh betul. Kan. Zaman sekarang dia tak perlukan ekonomi tu jatuh untuk rumah tu berantakan kan. Mas sekarang ni kalau cerita orang bercerai-berai ke apa, memang yalah faktor duit tu antara faktor-faktor yang besar juga. Tapi antara benda yang menggagalkan lagi pasangan tu adalah bila dia tak dapat komunikasi dengan baik tu. Dan saya lihat apa yang Puan kongsikan tadi tu sangat menarik lah sebab tu saya percaya duit tidak meletakkan kemuliaan manusia pun kan. So ada orang yang bila dia uji dengan kepayahan, akhirnya dia jumpa Tuhan juga kan waktu payah tu kan. Anak-anak macam mana? Ya, anak-anak, alhamdulillah anak saya memang dari dulu saya masuk Asnaf Pakistan, dia orang bantu saya. Walaupun umur 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun tu dia membantu. Sekolah? Dia sekolah, balik daripada sekolah dia bantu. Oh ya, sekolah-sekolah juga. Ya, sekolah. Bayangkanlah Tuan, kita pun macam kalau penat sudah tidur dalam kereta. Tidur dalam kereta maksudnya? Lepas tu kalau penat tu lepas tu turun di rumah lah. Macam tu sajalah kita punya harian tu daripada rumah pergi kereta pergi rumah customer. Ya, itu susun cerita tadi. Puan daripada Sabah pergi ke KL untuk mulakan kehidupan baru. Masa tu Puan pun ada kerja yang buat membersihkan rumah ni semua dah buat juga. Ada. Kan? Sebelum suami sakit. Iya. Kan? Kemudian bila suami sakit lagilah habis satu tangan besar dalam keluarga. Dan masa itulah mulanya fasa sekarang ni apa yang ada kita gunakan demi untuk pelindung keluarga ni kan. Dan masa tu anak-anak masih sekolah? Ya, sekolah. Dan akhirnya tak berhenti sekolah pun? Yang jangan berhenti sekolah yang tingkatan sudahlah sebab mungkin banyak yang ada kadang tak datang. So diorang pun tengok saya macam susah. Sebab bukan suami sejak yang ada sakit Tuan. Sebenarnya saya pun ada sakit. Saya mengalami juga jantung, tetapi mungkin disebabkan saya jenis yang aktif dan saya pun macam kalau masalah ni saya makan yang ni, saya tidak makan yang tu. So saya jagalah alhamdulillah. So alhamdulillah saya maksudnya ada anak yang berhenti sekolah juga lah untuk bantu mak masa tu. Ada. Berapa orang? Seorang, dua? Yang 4 orang. 4 orang berhenti terus. Sebab masa tu pun sekolah nampak anak-anak tak datang sekolah dah. Iya. Dan sekarang kena bantu mak lah sebab ayah dah tak dapat nak kerja kan. Anak-anak okey? Alhamdulillah okey. Maksudnya pilihan tu adalah pilihan yang mereka pun sama-sama nak bantu keluarga lah.
Dan alhamdulillah sekarang tuan, diorang 4 orang, diorang memang berniaga sendirilah. Masih lagi? Iya. Bersama dengan puan ke? Yang tadi tu yang ikut dengan saya tu pun dia memang ini pounded inilah. Okey, alhamdulillah. Sama-sama dengan mak lah. Kan? Apa yang buatkan puan nampak zakat masa tu? Sebab tadi kata ada kawan bawa kan? Tapi sebelum kawan bawa tu, apa yang puan ikhtiar masa tu? Sebab setengah serabut kan, suami sakit, ekonomi tak cantik. Dan masa tu COVID? Baru nak masuk COVID? Sebelum masuk COVID tu memang saya asnaf fakir miskin sudah. Okey, sudah fakir miskin sebelum COVID lagi kan. Apa yang puan cari masa tu? Sebelum akhirnya jumpa zakat lah. Apa ikhtiar yang ada? Masa tu saya tanya juga kawan, dia pun susah. Dia cakap kalau nak kita try lah, saya bantu kau. Sebab dia pun masa tu dia dapat bantuan sewa rumah. Dia cakap saya bantu kau lah, zakat kita lah. Pergi zakat. Mana tahu dia bilang rezeki kau dapat. Saya pun okey lah. Tawakal lah pergi sana. Dan saya cerita itu Jet juga. Kita tak perlulah sembunyikan. Saya cerita, saya cakap Ustaz, memang saya memerlukan sangat-sangat. Bukan memerlukan saja, sangat-sangat memerlukan. Dan bagi saya borang dengan 1 pen. Dan bawa ke lembaga zakat selama. Sebab saya rasa apa yang saya boleh rasa dekat sini adalah kadang-kadang orang tak tahu. Kadang-kadang orang tak tahu kita ada satu institusi yang boleh bantu kita. Sebab bila dalam kepayahan ni, antara sebab orang-orang ambil pilihan-pilihan yang melulu ni, termasuklah kadang yang ngalung lah. Saya kadang kesian dengan orang yang akhirnya nampak alung adalah tempat dia kembali. Rugilah sebab Allah Ta'ala dah sediakan kepada kita satu institusi ni, zakat, yang sebenarnya banyak boleh memberi bantuan kepada kita. Kan? Kalau kena caranya dan kita layak untuk dapatkan. Setakat ni saya dengar lah, kebanyakan orang-orang yang saya kenal yang minta bantuan zakat, termasuk saya sendiri pun, saya dulu belajar dengan tajaan zakat Selangor. Itu masa peringkat degree lah. Tapi bila saya sama master tu, saya pernah lalu sikit lah, tapi bukanlah fakir. Tapi saya rasa macam, dah lah baru kahwin. Lepas tu belajar, lepas tu memang tak kerja masa tu. Kerja tu sampai dah 9 je lah. Memang masa tu duit habis betul. Saya fikir, macam mana ni nak belajar dengan duit tak ada. Dan masa tu saya fikir, dulu pernah dapat bantuan zakat, cubalah. Kalau dapat lah kan. Kalau tak dapat tak apalah, kita mungkin terpaksa tangguh belajar ke apa. Tapi dapat, alhamdulillah. Walaupun saya sebagai status fisabilillah, dengan maksud bila mungkin yang tonton ni ada asnaf atau keluarga asnaf, ataupun ada kawan-kawan di asnaf, jangan lupa untuk kempenkan lembaga zakat Selangor ni kan. Sebab kadang kita lupa kita ada institusi ni yang memang peranan dia untuk bantu kita kan. Walaupun sebut pasal bantuan rumah, contoh kan, sewa rumah dapat berapa sebulan ni? Bantuan dia bagi? Time tu 500 lah. 500. Kadang orang nampak kecil, kadang-kadang orang nampak kecil, tapi bagi saya besar. Saya pun nampak benda tu besar. Sebab bagi saya, kita bila kita bayar sewa rumah, kita tahu yang ini kalau dapat RM100 pun dah ringan banyak dah kan. Apatah lagi untuk orang bagi RM500 yang yalah, bila dia adalah bantuan, mudah-mudahan dia barakah lah kan. Dia akan banyak ringankan kehidupan kita. Sebab bila ringan bayar sewa rumah, yang lain tu senang sikit lah kan. Kan? Dan pun masa tu pindah rumah lain lah untuk bina kehidupan baru kan. Bila zakat Selangor, tadi puan sebut tentang sign agreement penerimaan tu kan. Walaupun dah terlajak macam tadi, sebab saya selalu membayangkan zakat ni, dia macam kita dapat duit yang senang. Faham tak puan? Jadi saya cakap dulu. Ini yang saya rasa kat dulu. Sebab saya dulu masa sign agreement, perjanjian untuk saya belajar dengan zakat Selangor, dia macam tak ada ikatan. Sebab kebanyakan kawan-kawan lain dapat tajaan JPA lah, MARA, dia balik dia kena bekerja dengan JPA. Dia kena ada ikatan dengan MARA, berkhidmat. Ya, betul. Zakat Selangor balik tak dapat. Ya, tiada. Tapi bila puan sebut tadi kan, dia kalau puan sendiri sebut lagi best lah kan. Tapi puan dah sebut tadi, di bawah tu dia ada bawah perasaan rupanya. Apa dia tulis kat bawah tu? Di bawah itu kita berjanji atas nama Allah SWT. Berjanji atas nama Allah Ta'ala. Sebab itu yang besar. Bagi saya itu yang, saya 5 minit tuan, saya 5 minit duduk, itu saya berdoa dalam hati saya. Sebab saya bukan berjanji kepada lembaga zakat Selangor. Ya Allah ya Tuhanku, mudahkanlah urusan aku semua dan bagi saya secepat mungkin kalau daripada asnaf fakir miskin. Tak mustahil. Jadi niat itu, based on niat itu Allah memang nampak awalnya tu. Kadang-kadang bila di samping institusi yang sangat mulia dan suci, walaupun nampak macam
tak ada perjanjian apa-apa. Iya. Tapi sebenarnya dia ada perjanjian dengan Itu Allah besar. Ta'ala kan. Lagi Itu besar lah besar, itu daripada besar. Bagi perjanjian saya dengan itu dia. penaja. Iya. Ni adalah perjanjian yang lagi besar sebab kita direct dengan Allah Ta'ala Iya. yang telah memberikan satu sumber ekonomi kepada kita kan melalui zakat kan. Apa benda pertama yang puan buat? Tadi sebut bayaran, okey, dapat bantuan tu. Bantuan apa? Okey, bantuan sewa rumah, bantuan hari raya, bantuan dia dipanggil bantuan macam untuk bulanan untuk macam beli pakakas lah Oh ya, keperluan. Keperluan tu dalam 400 lah saya dapat setiap bulan. Lepas tu kalau ke Asna, contoh lah dia tulis di situ bantuan rumah, memang direct pergi tuan rumah lah bayar kan. Okey. Kalau macam untuk belanja ni dia masuk bank saya kan. Kalau dia masuk 400 lah saya beli semua. Bukan saya macam pergi bayar hutang, mau pergi bayar apa tak. Saya belilah. Apa-apa yang dalam borang tu dia tulis, saya memang ikut. Sama. Saya memang ikut. Jadi alhamdulillah kalau kita dapat bantuan guna dengan cara betul, apa yang kita akad dengan dalam borang tu alhamdulillah memang semua terlepas dan itu ada berkah. Dan berkah dia alhamdulillah saya boleh buka 3 syarikat dan alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah saya ada 129 pekerja. Ramai ya? Iya. Saya berapa ramai pekerja? Biasanya ada Adil seorang. Itu pun bukan pekerja. Kawan. Iya, alhamdulillah. 100 orang. 100. Iya, tuan. Iya. InsyaAllah ramainya. Dan saya rasa bila puan sebut tadi, dengan maksud permulaan yang ikhlas tu akan menuju ke arah yang baik lah. Iya. Kan? Jadi kalau daripada awal lagi kadang-kadang ambil kesempatan kepada tak bantuan. boleh. Memang saya awal bagi tahu pekerja saya juga dan anak saya memang tak suka ada sifat yang ambil kesempatan dalam kesempitan. Itu memang saya tak suka. Awal memang saya tak suka. Sebab Allah sudah cipta saya ada 2 tangan dan saya ada 2 kaki. So saya usaha sendiri. Alhamdulillah. Memang mindset saya memang tak ada benda tu. Terlintas pun saya tak mau fikir. Sebab tu saya tuan sampai sekarang saya tulis di bawah tu ikon usahawan Asnaf. Masih lagi semua ikon. Ya semua. Kalau kau tengok Facebook saya, Google Maps saya semua. Office saya pintu depan tu memang ikon usahawan Asnaf. Tak. Memang tak. Saya sudah cakap juga dengan mana-mana pegawai sampai bila-bila pun, sampai pun saya tiada di dunia ini nama tu masih ada. Sebab dia yang bantu saya. Kau kena ada seorang anak nama Asnaf lah. Ya. Cucu lah. Yelah sebab anak semua dah lahir kan sebelum tu. Cucu. Sebab kenangan tu penting tu. Ya, kenangan. Bantuan sewa rumah, raya, bantuan keperluan rumah. Lagi? Itu sejak jangan jadi berniaga lah usahawan. Yang berniaga dia cerita macam mana? Sebab mungkin bantuan yang dah sebut tadi, bantuan sewa rumah, keperluan bulanan dan juga raya ni adalah umum untuk semua fakir miskin. Tapi ni macam benda yang pelik sikit untuk saya lah sebab bantuan untuk orang susah usahawan. Belajar jadi usahawan. Apa dia tu? Okey, jadi usahawan ini dia akan buka. Maksud dia Kak Asna ni suka macam ni. Kalau ada kawan-kawan kan tanya macam ada peluang, saya tanya juga bila ada kursus contoh, bila ada pengambilan tamu duga untuk usahawan. Dia cakap sekian begini, saya ikut. Walaupun saya tak ada duit saya pergi. Saya jenis yang macam sambil saya kerja sampai saya ikut. Okey, masa dia panggil tu dekat ni, kita kursus dekat Flamingo Hotel. Ni bawa teras lah. Jakat Selangor. Tapi dia dibantu oleh teras lah. Terasnya dia terajuk ekonomi Asnaf untuk panggil kita semua jadi usahawan. Maksudnya ada kursus. Ini adalah memang projek bawah Lembaga Zakat Selangor. Ya, memang untuk berikan peluang kepada asnaf-asnaf yang berminat untuk ceburi bidang maksud keusahawanan. Dia macam ada niat nak keluar cepat daripada asnaf fakir miskin. Saya memang itu doa saya tuan. Mana-mana maksud saya mana sejak ada peluang tu, macam mana saya cepat keluar daripada asnaf fakir miskin. Bukan sebab saya malu, bukan sebab saya takut, bukan. Sebab saya nak semua yang susah lagi daripada saya tu saya boleh bantu. Maksud dia kalau saya sudah tidak di asnaf fakir miskin, saya pembayar zakat sudah. Alhamdulillah hari ini saya pembayar zakat. So jadi saya tidak mau ada lagi merasa macam saya. Macam mana kalau yang tak tahu, dia malas, dia tak mau pergi, tak tanya. Memang teruk lah tuan. Memang kita minta maaf kita memang tidur di tepi jalan. Tapi okey. Dia adalah satu projek di bawah Lembaga Zakat Selangor sendiri dan di bawah institusi dan punya teras ni lah kan, untuk bangunkan usahawan. Dan pengalaman puan bila masuk dalam tu, apa yang dia sediakan? Okey, dia sediakan macam latihan. Lepas tu kalau bukan dia bagi latihan senang-senang macam tu, dia tengok kelayakan kita juga. Macam Kak Asna ni kerja lelaki pun saya buat. Macam contoh lah cat rumah,
cat rumah, cat. Cat rumah. Oh, yo. Saya pun buat, alhamdulillah. Saya Memang tak buat. saya ada pengalaman. Saya cat kerusi je boleh. Iya, jadi semua kerja lelaki pun saya buat. Jadi dia bukan makna dia kalau jadi asnaf fakir miskin dia bagi peluang macam tu saja tak. Kita ikut proses yang apa dia orang, apa syarat dia. Yelah, kalau tak ada layak syarat. nanti bawa penat je lah masuk situ kan. Jadi alhamdulillah pada tu saya diiktiraf jadi usahawan lah Lembaga Zakat Selangor. Lepas tu saya dapat bukan macam saya minta maaf Tuan. Saya memang layak minta bantuan lagi untuk saya teruskan kepada ikon usahawan asnaf Lembaga Zakat Selangor. Tapi ke Asna tidak. Kalau diorang bagi saya ambil. Kalau diorang macam contohlah, ke Asna ni layak sudah minta kan sebab kita sudah diiktiraf jadi usahawan. Tidak apa, sebab saya memang ada modal dan saya pusing rolling sejak ni. Alhamdulillah. Dan kalau diorang bagi saya ambil. Kalau tak, memang saya diam. Tapi alhamdulillah sampai dia iktirafkan saya jadi ikon usahawan asnaf. Projek ikon usahawan asnaf. Apa yang dia buat? Maksudnya dia akan ada tempoh latihan? Ada. Dan dia akan macam ala-ala ada satu pelatihan lah untuk asnaf. Ada. Dan masa tu Puan memang dah mulakan pun projek untuk membersihkan rumah sendiri kan? Ya, permulaan dia saya memang cuci rumah saja dengan Al-Jannat ni lah. Dan ini adalah projek cuci rumah, bersihkan rumah, cuci karpet, cuci sofa. Dan masa tu bila sertai program teras ni, dia ajar uruskan bisnes tu lah. Dia ajar semua A to Z, iklan macam mana. Oh, ke marketing semua dia ajar. Dia ajar. Oh, yo. Tapi yang saya tahu saya lah peruntukan yang macam pasal duit itu daripada Lembaga Zakat Selangor juga. Ya, untuk program ni kan. Semua program ni daripada Lembaga Zakat Selangor. Itu yang menariknya sebab kadang-kadang orang fikir sebagai asnaf ni ataupun orang kadang satu salah tanggap kepada lembaga zakat sendiri. Dengan lembaga zakat ni kerjanya agih duit saja. Padahal apa yang berlaku adalah kita kreatifkan cara pengagihan tu dengan kalau kita bagi orang makan ikan je. Ya. Tapi tak ajar dia macam nak pancing. Ya. Lama-lama resource tu habis lah kan. Maksudnya sumber tu habis lah. Duk bagi makan je. Ya. Tapi kalau kita buat kita ajar dia mancing macam mana, bagi dia joran tu sendiri untuk mancing, esok dia buat kerja sendiri lah kan untuk cari ikan. Yang macam saya sejak yang faham macam mana zakat bantu saya dan saya faham zakat ini dia ajar kita berdikari. Ya. Dan kalau tanya saya, orang tidak faham sejak dia masuk asnaf fakir miskin, minta maaf Pak Tuan, ada juga mungkin mindset dia tak apa, senang kan sebab dapat bantuan bulan-bulan, senang semua kan. Macam ke asnaf tidak. Itu yang mindset saya awal, ya Allah bagi saya keluar cepat sebab saya nak bantu juga yang mungkin saya tak nampak dan tak tahu. Saya anggap diri saya macam diorang. Jadi kalau saya di situ sejak macam mana saya membantu yang lain lagi. Itu yang saya punya mindset tu. Dan itu pun tujuan zakat tu diberi, bukannya untuk menyara kehidupan Islam lamanya kan, tapi untuk berikan bantuan awal kan. Ya, alhamdulillah. Memang zakat Selangor bagi saya alhamdulillah terbaik lah. Cerita pun ni penting sebab satu persepsi orang tadi, dia ingat zakat ni tabur duit saja kepada asnaf. Padahal sebenarnya zakat memang cuba untuk pastikan setiap asnaf keluar. Kalau asnaf tu ada potensi untuk buat bisnes, kita akan bimbing dia, dia bimbing supaya dia mampu untuk buat bisnes dan dia tak jadi asnaf lepas tu. Alhamdulillah. Bagi saya terbaik, memang terbaik bagi saya. Lembaga Zakat Selangor alhamdulillah dialah keluarga saya. Itulah maksud ikon asnaf, ikon usahawan asnaf. Ikon usahawan asnaf Lembaga Zakat Selangor dengan trust. Berapa lama tempoh dia ikatan tu? Bagi saya, masa saya masuk asnaf fakir miskin, tiada pun zakat dia cakap, you keluar atau you bila-bila tak. Tak ada. Cuma daripada diri sendiri. Daripada diri sendiri. Macam itulah saya punya mindset awal. Bukan disebabkan saya malu, bukan disebabkan saya tak mau duduk lama, disebabkan saya fikir macam mana seorang perempuan macam saya, dia tak boleh tanya. Kadang kita bukan anggap orang ni semua macam kita, boleh baca, boleh tahu, semua boleh berfikir, boleh kerja keras. Kita kena fikir ada kelemahan juga. Jadi saya fikir macam mana time tu saya tak tahu dia keluarga saya kah atau orang lain pun, alhamdulillah adik-beradik saya satu Islam. Jadi saya tak nak dia lalui apa yang saya lalui. Alhamdulillah. Jadi mindset saya daripada menerima zakat, satu hari ya Allah bagi saya jadi pembayar zakat. Itu tujuan saya. Alhamdulillah. Saya rasa banyak kali dah dengar perkataan ni. Orang pun ada satu salah faham tentang asnaf ni. Kadang-kadang dia fikir betul lah orang sebut adalah sebahagian macam tu kan. Tapi umumnya semangat menjadi asnaf ni adalah macam mana untuk kita keluar daripada kebobongan asnaf, kita pula bayar zakat lepas tu. Itu memang itu memang mindset saya, tujuan sebenarnya. Walaupun sebab sepanjang duduk dalam projek ikon usahawan ni, macam mana dengan kawan-kawan lain? Maksud dia kita sama-sama asnaf yang sama-sama duduk dalam latihan ni kan. Macam mana mereka rasa program ni?
program ni alhamdulillah memang merasa okey jugalah, tapi ada juga yang tanya ke Asna dan minta tips lah macam mana cepat keluar daripada Asna, dan saya pun bagi tahu dia orang tips macam mana rajin dan rajin lagi. Dan ingat akad tu buka dalam kertas tu memang nampak kertas, tapi di atas tu Allah, dia akan tahu. Dan punya hati kita ini, niat kita ini semua Allah Subhanahu Wa Taala. So ingat itu, jangan lupa. So, bila dikaitkan sumber kepada pendapatan kita tu ataupun latihan kita adalah wang zakat, saya rasa dia akan berikan kesan yang lain sikit. Sebab sebagian orang macam saya kan, bila saya nak dapat latihan untuk bisnes, saya akan bayar mana-mana training. Nampak latihan, contoh ada kursus untuk buat marketing 2 hari. Saya pergi, saya bayar. Tapi dia kurang sikit rasa sebab itu adalah duit saya bayar dan untuk bisnes saya. Dan saya pengalaman berada di bawah projek zakat ni adalah bila kita tahu yang sebenarnya segala kemudahan yang kita dapat, latihan yang kita akses ni sebenarnya adalah daripada satu wang yang ibadah kan. Akhirnya menyebabkan yalah, macam Puan sebut lah, saya rasa daripada awal tadi pun sebelum rakam pun kita sembang banyak. Sebab tu kot saya rasa Puan sangat tinggi spiritualnya. Sebab saya rasa kehidupan Puan adalah zakat. Alhamdulillah kan? Bukanlah maksudnya syok dapat zakat tu, tapi kerana kita tahu kita ada tanggungjawab kan. Tanggungjawab dengan wang zakat. Itu yang penting. Bila dah hadir training semua, apa perkembangan dalam dunia bisnes Puan? Perkembangan dia memang bagi saya besar lah. Bagi saya macam itulah yang membimbing saya dan saya jadi macam ke depan. Alhamdulillah. Dan bayangkanlah Tuan, daripada satu syarikat sekarang saya ada 3 syarikat. Alhamdulillah. Dan saya ada 129 pekerja. Alhamdulillah. Kalau syarikat pertama tu adalah pembersihan tu kan, Al-Jannat tu kan. Dan ni pun kerja yang sebelum dapat zakat lagi pun dah buat. Tapi kan? Taklah begitu. Biasa lah sahaja. Bila dah belajar bisnes, barulah tahu yang kita nak kembangkan bisnes tu macam mana. Itu yang nak penting. Nak scale up tu macam mana. Nak cari customer macam mana. Nak marketing kan macam mana kan. Okay, itulah yang dapat daripada latihan ni. Dan akhirnya Puan explore. Dan macam mana perkembangan Al-Jannat? Dia dah banyak cawangan ke? Alhamdulillah, cawangan memang belum ada. Kita ada satu office saja dan cuma kita buka 3 syarikat lah. Berbeza lah dia punya servis kan? Maksud dia bidang tu berbeza. Apa yang bezanya? Al-Jannat yang Al-Jannat ini dia buat cleaning service dengan pembantu rumah sahaja. Kalau yang ni dia caregiver ni penjagaan dengan kita jaga orang tua. Jaga orang tua. Lepas tu kita ada bagi nurse. Sebab itulah di sini we provide nurse, caregiver, maid, cleaners. Okay. Lepas itu Kak Asna pula tak fikir buka yang asnabeauty.co ini disebabkan di kampung saya di Sabah ni dia macam kalau kosmetik dia memang suka lah diorang. Dan ini ada kaitan juga dengan ini sebab kadang saya punya pesakit dia memerlukan macam ubat minyak urut, sabun yang untuk sensitive skin. So dia memang ada kaitan lah semua. Bila yang pertama tadi adalah cuci-cuci gitu kemar rumah. Yang kedua adalah caregiver, jaga orang tua, pesakit, senior citizen, di hospital, pesakit, di rumah, bantu rumah. Dan yang ketiga buka produk kosmetik. So dia dalam satu ekosistem yang lebih kurang sama lah kan. Iaitu tentang, ada berkaitan lah. Ada berkaitan. Tentang manusia lah. Kita betul. Nak berikan khidmat kat manusia. Tadi Puan sebut 129 pekerja. Macam mana Puan urus semua tu? Saya urus macam ni Tuan. Yang kebanyakan ini saya hantar ke hospital, pergi rumah. Kebanyakannya adalah caregiver lah. Caregiver, maid, semua ada. Maksud dia memang ada lah. So untuk office ni saya ada admin, ada PA. Macam mana saya urus diorang, memang saya bimbing diorang daripada awal. Memang saya kasih faham diorang jangan ambil sifat yang ambil kesempatan dalam kesempitan. Kita kena usaha dan kita kena amanah dalam pekerjaan. So macam mana titik perlu keluar tu, macam tu juga aku ambil gaji. Jangan lebih daripada itu. Jadi kalau Tuan tanya saya macam mana saya urus setiap customer, contohlah ini ada satu customer di penjagaan di hospital, saya akan buat group chat sebab boleh pantau di situ. Saya ini bukan robot, takkan saya boleh tanya satu-satu orang. So memang itu yang sistem saya buat permulaan bisnes saya. Apa-apa saja mesti group chat sebab senang. Saya mau bagi tahu informasi itu satu kali. So saya boleh pantau dia, cara dia kerja saya boleh pantau sebab saya memang daripada pekerja baru jadi bos. From zero to hero. So kalau kita dulu kita pekerja, lepas tu kita jadi bos, semua cara-cara pekerjaan ini kita boleh tahu.
So saya boleh pantau dia di situ. Contohlah, dia menjaga dengan contoh. Dia tidak update dalam setengah jam atau 1 jam, saya akan terus call. You buat apa? Tak boleh. Lepas tu saya akan tengok dia orang online kah pukul berapa, lesen pukul berapa. So bukan saya marah, saya bagi faham dia orang. Kita kalau nak berkah hidup kita, ambil gaji yang sepatutnya. Maksudnya sepatutnya tu macam mana titik perlu kau keluar, begitu juga kau ambil. Jangan kau titik perlu sikit, kerja sikit, minta mahal gaji. Tak boleh. Makan atas angin tak berkah. Dan Tuan Puan sebut tadi tentang setahun saja. Ya, setahun saja. Sebab ini 2018, maksudnya 2019 sudah 1 tahun saja. Memang dah 1 tak ambil tahun. langsung 1 sen daripada zakat. Saya ada 1 surat dan itu yang buktikanlah. Cerita sikit apa dia yang berlaku. Kenapa keputusan tu diambil? Sebab setahun saja dapat zakat. Tu dia macam tak dapat zakat pun. Sebab saya bayangkan macam setahun tu macam sikit sangat masa diambil. Sebab tuan, contoh kalau saya dapat bantuan tu, lepas tu perkembangan tu saya memang maksud dia saya ada buat laporan. Kalau ada yang pegawai jumpa saya bagi tahu A to Z. Saya sekarang sudah sudah ada lagi simpanan begini. So kalaupun ada rezeki saya dikeluarkan daripada asnaf fakir miskin, saya sedia. Saya memang bagi tahu saya sedia sebab saya sudah Lepas tu dia orang pun selidik saya. Berapa kali juga 3 kali saya kena temu juga. Betul Kak Asna memang sedia dan boleh berdikari atas sendiri. Boleh, saya bilang bismillah boleh. Tapi tuan, saya tidak tahu Allah uji saya pula. Saya tidak tahu yang COVID tu tiba-tiba sampai. Ya, betul. Di 19 kan? Lepas tu kalau kita fikirkan mesti saya macam malas, macam putus asa. Tapi Kak Asna tidak. Saya ambil peluang itu sebab kalau time COVID tu kan dia memerlukan pembersihan, cuci kapet dan kalau pembersihan ini dia kira frontliner, dia ke hadapan sebab macam siapa yang boleh keluar kalau ambil surat MITI kan? MITI tu kalau you bahagian perkhidmatan dia bagi kelulusan. So di situ saya Essential ada kan? peluang. Di situ alhamdulillah Tuhan, bayangkanlah itu semua orang tak boleh keluar, saya boleh keluar dan boleh cuci rumah, cuci kapet, cuci surau. Sebab kalau time tu saya jual dia orang panggil yang untuk COVID kan spray tu. Saya sekali jual saya cuci, alhamdulillah. Banyak juga kawan-kawan saya cakap, dia bilang kau keluar kau yang mati dulu. Saya cakap tak apa, insyaallah bismillah. Sebab ini saya cari rezeki. Sebab time tu mula-mula COVID sampai memang tak ada orang. Memang tak boleh keluar. Siapa jak keluar ada kena compound kan. Tapi alhamdulillah saya dapat kelulusan daripada MITI. Bayangkanlah tuan, saya boleh kumpulkan dan boleh buka syarikat ini. Time Masa COVID juga? Iya, saya buka ini. Maksud dia selepas saya kumpul modal tu saya buka ini. Sebab kita buka syarikat ni bukan senang. Kita perlukan modal juga. Dan keberanian lah. Iya. Saya rasa untuk berkembang, ada orang dia berkembang bisnes tu, perkembangan tu perkembangan yang kerana mungkin ada orang labur ke, tak. Saya ada masuk capital kan, orang labur kan. Alhamdulillah. Tapi Puan memang sendiri kan, maksudnya daripada awal tu adalah kumpul duit, Iya, alhamdulillah. lagi, semua yang ada lagi depan Tuan sekarang ini dan saya ada sekarang ni, sama ada baju saya, sama ada syarikat saya, sama ada rumah saya dan kereta saya, itu bantuan daripada Lembaga Zakat Selangor. Hasil dia. Saya tak boleh cakap itu duit saya tak boleh cakap itu daripada hasil permulaan dia. Sebab tu nama ni di depan ini saya tak akan minta maaf, saya tak akan boleh tinggalkan. Ikon usahawan Asnaf Lembaga Zakat Selangor. Takkan pernah lupa. Iya. Tadi Puan sebut tentang bantuan zakat kan. Apa selain tu dia bagi? Tadi latihan, teras bagi latihan. Selain tu untuk permulaan tu apa lagi yang zakat bantu? Kalau yang bahagian cucian ini dia bagi peralatan. Tinggi juga mungkin dalam anggaran 17K sebab ada mesin, ada vacuum, dan ada ni sabun. semua barang lah. Barang. Dia Kalau bukan bagi duit, cash lah. Cash tu dia ada bagi pusingan modal paling tinggi pun 1,000. Paling tinggi lah. Tapi bagi saya sebab kalau duit di tangan kita tidak tahu mau guna apa, tiba-tiba beli di tempat lain pula. So bantuan mesin tu lah. Mesin semua peralatan. vacuum. Semua peralatan. Apa setiap kau nak berniaga tu dia bantu. Jadi bantu tu pun dia punya akadnya lillahi ta'ala juga. Ya itulah yang borang tu. Tapi sekarang lah kot tengok vacuum tu teringat. Ya teringat. Masih ada lagi semua barangnya? Ada di office saya. Semua ada, saya jaga. Sampai sekarang saya jaga. Dan bila masuk yang kedua, caregiver dan juga kosmetik ni dia dah di luar daripada bantuan zakat lah. Kalau kira, tapi hasilnya tu tak boleh cakap. Hasil tu memang dari ini. So daripada dia yang pertama juga. Ini semua memang daripada Lembaga Zakat Selangor. Sebab tu saya rasa kena betulkan persepsi ni. Orang ingat bila kita bayar duit zakat, sebab bila bayar duit zakat ni kita rasa duit kita hilang. Tak. Kan?
Baiklah saya pun bayar zakat. Bila bayar zakat tu rasa macam duit tu mana lah pergi kan. Oh tak. Tapi bila nampak asnaf ya. yang mengubah kehidupan dan memberikan makna kepada orang lain, dan kita tahu yang duit kita tu tak pernah membazir lah bila kita bayar zakat. Memang pertama Tuan, saya terima kasih pada Allah SWT, dan kedua kepada Lembaga Zakat Selangor dan pembayar zakat seluruh Malaysia. Saya ucapkan ribuan terima kasih sebab kamulah saya ada hari ini sekarang di sini, dan saya terima kasih juga kepada Trust yang berikan latihan kan. Kalau apa masa depan apa yang akan berlaku untuk Puan? Saya bayangkan setelah di fasa sekarang kan, Puan pun baru dapat anugerah 2019 ke? Ya, anugerah Icon 2020. Anugerah Icon Zakat 2020. 2020. Maksudnya Puan dah berlalulah zaman itu. Apa lagi hubungan yang berbaki antara Puan dengan zakat? Maksudnya sekarang ni Puan sudah ada banyak company, 129 orang staff. Anak-anak pun semua dah membesar dan dilepaskan, ada perniagaan sendiri. Maka cerita tahun 2018 dan ke bawah tu dah tak ada lah kira Puan lagi lah kan. Sekarang apa lagi yang berbaki antara Puan dengan zakat? Maksudnya adakah Puan kembali untuk membimbing asnaf yang lain ke? Ya, itu boleh memang tujuan saya. Pertama memang saya memang sekarang pembayar zakat, dan kedua saya alhamdulillah, dan sekarang saya macam contoh lah, ada macam ada customer, saya tanya ini daripada mana, kerja di mana. Asal saya tahu daripada Lembaga Zakat Selangor, saya sendiri opel diri saya. Apa yang saya boleh bantu Tuan? Apa Puan saya boleh bantu? Dan saya tanya juga mana-mana pegawai yang saya kenal, Ustaz, apa yang saya boleh bantu? Ada tak yang memerlukan saya? Saya sedia membantu. Itu sebab saya mesti ingat Tuan, saya tidaklah ada hari ini depan Tuan kalau bukan disebabkan Lembaga Zakat Selangor. Jadi memang saya tak boleh lupa Tuan. Sampai saya meninggal pun saya tak boleh lupa. Memang Lembaga Zakat Selangor. Kalau latihan-latihan ada dipanggil lagi Puan? Maksudnya untuk asnaf-asnaf yang baru nak masuk program Trust, adakah kembali balik ke Trust untuk tak, kalau contoh lah, kalau saya kiranya Lembaga Zakat Selangor bagi saya peluang dan panggil saya cuma depan asnaf semua bercerita, boleh, saya sedia, dan itu pun saya tidak minta apa-apa. Saya sedia membantu dan berdiri depan diorang. Sebenarnya saya nak bagi contoh diri saya. Sebenarnya Puan ada masuk Ahli Hijrah juga, dan ada beberapa program. Yang Zero to Hero tu adalah program apa? Perkongsian lah. Perkongsian tu Lembaga Zakat Selangor juga. Lembaga Zakat Selangor. Puan ada kongsi sekali kat situ? Ada, semua saya ada kongsi. Sebab maksud Zero to Hero tu memang, walaupun ramai orang sebut Zero to Hero ni, tapi di depan mata tu tak adalah kita nampak sangat siapa Zero to Hero tu. Iya, betul. Dan Puan adalah salah seorang saya salah seorang yang betul-betul mula tanpa ada apa-apa. Iya, di memang tangan. tiada apa Tuan. Saya sedangkan pergi office dekat ni Ampang, Lembaga Zakat Selangor, itu pun kawan yang bagi tambang. Kami sama-sama dua, dia cakap aku yang bagi tambang. Puan ada nasihat ataupun terutamanya kepada asnaf dulu? Ya, sebab kadang sebagai asnaf, saya perasan bila kita bergaul dengan kumpulan masyarakat kategori asnaf ni, kadang-kadang dia terkejut dengan keadaan dia yang dah melarat tu. Dan dia rasa dah tak ada harapan dalam kehidupan. Walaupun sebenarnya zakat sudah datang kepada dia dan dia pun dah jumpa dengan sumber untuk masa depan dia. Apa harapan yang Puan Asnaf boleh bagi pada mereka? Okey, harapan saya kepada saya punya kawan-kawan di luar sana, bekas asnaf fakir miskin ataupun baru masuk asnaf fakir miskin, jangan lupa dengan betulkan niat dulu. Niat kita apa tujuan dia. Sebenarnya daripada borang tu, itu yang sebenarnya membantu kita besar. Sebab di situlah Allah nampak niat kita, apa tujuan kita. Jangan lupa. Kalau daripada niat kau isi borang tu saja-saja, itu yang membinasakan kita. Jadi apa yang kita dapat daripada Lembaga Zakat Selangor tu tiada berkah. Saya minta maaf Tuan, saya direct to the point. Memang tiada berkah. So betulkan kalau dapat borang tu, baca betul-betul, duduk dan niat berdoa. Masa sign tu berdoalah dalam hati. Allah memang tahu dan nampak apa yang isi hati kita. InsyaAllah di situ kita akan berjaya ke depan. Saya lah salah satunya yang contoh besar. Saya tak boleh cakap ni duit saya, ini saya punya, bukan. Ini milik Allah SWT, itu dibawa bantuan Lembaga Zakat Selangor. Itulah Lembaga Zakat Selangor, dia punya hebat. Bagi saya terbaik dan hebat Lembaga Zakat Selangor, bantu saya. Dan alhamdulillah sekarang mempunyai 3 syarikat, ada 1 office, ada 1 nursing home, alhamdulillah, dan kita masuk antarabangsa insya-Allah. Oh, tu baru sampai tajuk tu. Ya. Tadi tak sebut. Tadi 1 nursing home tu maksudnya adalah rumah untuk orang tua lah. Ya, orang tua. Ada. Saya ada dekat Batu Caves.
Satu. Berapa ramai orang senior citizen yang ada di situ? Sekarang ni saya buat transit tuan. Transit ini maksud dia tidaklah macam sibuk sangat. Contohlah kalau dia pergi haji tak ada jaga mak ayah di rumah. Kalau dia cuti, ada saja yang memerlukan, ada saja alhamdulillah. Dan tidaklah sebab saya tengok dalam Kuala Lumpur tiada yang buat transit. Jadi saya pikir kalau saya tak buat siapa yang membantu. Dan sekarang kita ada ambil satu juga kes sekarang tengah jaga. Seorang lelaki lah yang pas sakit saya ambil untuk regular lah di sana sebab dia memang memerlukan. Sebab saya rasa rumah warga emas di Malaysia ni sangat terhad. JKM ada juga. Saya pernah cek juga rumah warga emas yang di bawah JKM sebenarnya tak cukup. Sebab dia punya list yang orang contact untuk masuk tu beratur untuk masuk rumah warga emas. Sebab mungkin Malaysia masih baru nak masuk fasa negara yang ramai orang tua. Mungkin apa yang puan buat ni sebenarnya saya sangat sokong sebab saya sendiri fikir tentang contoh kan macam mak ayah sendiri ke, atuk nenek sendiri ke kan, jiran-jiran yang tua. Rumah saya tu kan, dua belakang rumah saya tu adalah orang tua tinggal seorang. Tak tahu mana dia tapi itu memang betul. Itu dah biasa sekarang nampak. Di depan rumah pun ada pasang-pasang kan. Maksudnya campur lah di India, China, ada Melayu pun ada. Belah sana ada lagi seorang tak kahwin, dah tua dah. Dan bila sembang-sembang tu nampak lah memang tak nak kahwin pun. Memang plan untuk menua di situ. Saya bayang kalau saya jadi jiran ni, apa akan berlaku nanti kalau dia sakit ke apa. Kita mungkin masih terkejut menjadi masyarakat yang ada ramai orang tua ni. Maka khidmat mewujudkan caregiver punya servis ni, dia sangat diperlukan pada masa akan datang. Bila puan buat ni, dari mana walaupun saya boleh teka datang daripada mana idea tu, adakah memang berpunca daripada memang puan sendiri sangat ambil kisah tentang nasib manusia? Lalu nampak orang-orang tua yang terbiar ni, maka marilah jaga orang tua. Gitu, masa saya buat yang pembersihan rumah dengan pembantu rumah ini, di situlah saya nampak apa langkah seterusnya saya buat. Jadi memang saya fikirlah untuk diri saya, macam mana kalau saya satu hari tua sudah, anak-anak ni sudah kahwin, memang ikut suami dan isteri. Allah jaga saya, tapi siapa yang saya boleh kontak? Jadi saya terfikir biar saya buka, sebab kalau atas nama saya Asna, jadi pekerja pun tak apalah saya jaga bos lah sebab sudah sakit. Macam tu saya fikir. Itu untuk diri saya dan saya tengok pula kemudahan untuk saya punya pelanggan-pelanggan lah bagi diorang saya membantu. Kadang-kadang kalau diorang keluar ada mak ayah tinggal di rumah, saya cakap sendirilah, saya volunteer, saya jaga dia. Dan saya suka tengok ada produk kosmetik ataupun kecantikan daripada Asnaf. Sebab saya selalunya produk kosmetik ni yang buatnya adalah orang-orang yang dah komersial lah. Kan biasanya artis-artis lah kan. Dan yelah dengan rupa dan juga gaya yang begitulah kan. Dan bila puan Asnaf sendiri buat, letak pula tu ada ikon Asnaf kat produk. Apa yang puan rasa bila benda tu ada? Maksudnya apa puan rasa bila produk yang sebegini komersial, yang biasanya kalau produk ni keluar mesti daripada selebriti, artis, dan sekarang rupanya yang buat produk ni Asnaf. Sebab saya tak fikir tuan macam ni. Kalau saya jumpa saya punya pekerja sendiri kan, kadang-kadang dia minta izin, dia mau cuti untuk beli dia punya bedak, untuk beli sabun, untuk beli sunscreen. Saya terfikir 129 orang, kalau saya pembekal dan bagi sama diorang, saya boleh tak payah bagi diorang cuti, diorang pun senang dan diorang pun saya dapat hasil. Di situ saya fikir. Lepas tu saya fikir pula macam mana kalau pekerja saya ni saya bagi macam minyak urut, bagi untuk, sebab kebanyakan pas sakit ini dia stres dan dia orang macam merasa mau manjak-manjak sikit, so kalau urut. Jadi saya pikir bagus, bisnes ni ada kaitan juga dengan caregiver. Biarlah saya punya pekerja senang, saya punya customer pun senang. Jadi saya tak perlu cari customer, dalam bidang saya ni pun ada customer. Itu marketing saya, tuan. Apa cita-cita besar puan? Cita-cita saya nak jadi salah satu orang pembimbing Asnaf fakir miskin. Maksud dia satu hari macam mana saya boleh bantu diorang daripada segi kursus, daripada segi bagi kerja. Itu yang saya punya angan-angan. So itu yang paling besar lah, bukanlah bisnes ni. Tak, saya memang membantu Tuhan, insyaAllah. Sebab itu jadi saya punya pahala pula di akhirat nanti. Sudah ada pekerja dalam kalangan Asnaf? Ada. Maksudnya mereka ni adalah yang orang saya kenal susah lah yang.
orang susah yang mencari peluang kerja, Ya. akhirnya dapat peluang tu dengan kerja Ya. ni kan. Sebab itulah kebanyakan kerja-kerja pembersihan ni dia tidak memerlukan pendidikan formal kan. Ya. Dan kebanyakan orang saya perasan macam kes anak puan kan, terpaksa berhenti sekolah Ya. sebab nak bantu mak ayah kan. Dan kebanyakan orang yang berada dalam kitaran ekonomi yang bermasalah ni, fakir miskin, dia mewarisi kan. Sebab mak ayah susah dan dia pun tak dapat peluang belajar sebab kena bantu family, dia pun esok akan ulang kesusahan yang sama kan. Maka kena sedarlah yang pekerjaan macam ni sangat bantu lah. Ya. Sebab dia boleh bagi peluang kepada mereka yang tak ada pendidikan formal sangat untuk bekerjasama kan dengan puan. Masya Allah. Saya tak sangka tu jawapan dia. Sebab saya ingat jawapan puan, puan nak jadi billionaire ke dekat Amin, tu. amin. Sama-sama lah Tak Tuan. ada. Kita sama-sama insyaAllah. Masya Allah. Terima kasih kerana bawa saya ke situ. Dan tadi nasihat untuk asnaf. Ya. Apa yang puan boleh kongsikan kepada mereka yang membayar zakat? Sebab termasuk saya lah. Sebab saya tak pernah jadi asnaf kategori fakir miskin. Saya pun tak adalah nak definisikan saya sebagai asnaf sangat walaupun saya pernah dapat bantuan belajar dulu kan. Tapi jarang saya nisbahkan diri saya sebagai seorang asnaf. Saya kalau dengan zakat ni pembayar zakat lah kan. Pembayar. Apa nasihat ataupun apa yang puan nak sampaikan kepada mereka yang pembayar zakat? Saya sampaikan kepada pembayar zakat satu Malaysia, saya ucapkan ribuan terima kasih daripada saya, Asna binti Hakim, dan teruskan sejak membayar zakat, dan itu salah satu contohnya lah. Duit kamu tak hilang, itu salah satu contohnya. Saya sekarang di sini, saya ribuan terima kasih kepada pembayar zakat Selangor, semua seluruh Malaysia, disebabkan kamu saya ada sekarang di sini. Ya. Kalau bawa kepada kenalan-kenalan, mungkin dulu pernah belajar kursus sama-sama anda teras kan, ada tak sebahagian asnaf yang akhirnya dia payah nak keluar daripada lingkungan kefakiran tu? Ada. Dan apa yang berlaku? Yang berlaku ada jugalah 2-3 lah yang sebab puan setahun je. Ya, jumpa Kak Asna minta tips macam mana. Alhamdulillah saya bagi tips itu, alhamdulillah sekarang dia orang pun sudah keluar asnaf. Dan dia kan nak rajin usaha. Kebanyakan orang susah ni apa nak sebut ya? Bila dia datang program usahawan tu dengan niat untuk buat bisnes lah. Dan dia buat bisnes lah kan. Dan bila dia duduk dalam dunia bisnes ni kan dia macam ada kekejaman dia sendiri kan. Bila tak dapat duit, kena tanggung sewa tu, tanggung sini. Ada kes yang dia akhirnya patah balik menjadi fakir tu. Sebab dia gagal dalam ada yang macam bertahun-tahun dia duduk dekat asnaf fakir miskin sebab selalunya putus asa. Itulah yang bagi dia orang macam down. Dia putus asa, dia menyerah terus, tak usaha. Macam Kak Asna tidak. Saya memang sampai sekarang pun Tuan, banyak customer tanya mana si Asna. Sebab Asna pun sekali ikut kerja. Saya tidak fikir, okay, saya bos, dia pekerja saya. Tak, saya tidak tunjuk macam tu. Saya bagi tunjuk dia orang macam mana sebagai daripada pekerja boleh jadi bos. Dan kita kena tunjuk sifat yang bekerja betul-betul. InsyaAllah. Baik. Pergi pun nak sebut. Kalau puan ada kata-kata akhir nak dikongsikan, kita memang akan tamat di sinilah. Sebab cerita puan ni, walaupun saya tahu mungkin patah perkataannya, orang mengharapkan lebih lagi. Sebab orang nak cerita ni. Sebab cerita puan ni mahal kan. Tapi apa yang telah diluahkan tu, saya rasa dia cukup untuk berikan mungkin teguran dan inspirasi lah kepada mereka yang berada di luar sana. Sebab cerita asnaf ni ada. Maksudnya mereka ada, mereka berjaya. Dan apa yang kita sangkakan selama ni tu barangkali adalah persepsi semata-mata lah. Kebanyakan yang berada dalam ekosistem zakat ni akhirnya berjayalah menjadi apa yang dikehendaki tu. Akhirnya berjaya untuk dalam dunia bisnes macam puan ke. Yang lepas kita jemput Ustaz Rafi berjaya dalam dunia pendidikan. Dah habis master pun kan. Macam saya sendiri pun hasil zakat jugalah kan. Lepas tu saya kena letak sekali lah saya sebagai asnaf juga kan. Sebab nak kena ingat yang saya akhirnya tamat belajar pun sebab bantuan zakat juga kan. Maka terima kasih pada puan. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ada kata-kata akhir? Tiada, itu saja tu. Saya sampaikan salam pada suami dan anak-anaknya. Semoga Allah Ta'ala terus berikan kekuatan untuk terus berniaga dan juga membantu para asnaf. Sebab saya rasa apa yang saya tengok depan mata hari ini adalah satu perkara yang nampak macam tiga
plug saja kan. Tapi sebenarnya dia adalah bertahun-tahun punya perjuangan dengan anak. Dan Alhamdulillah berbaloi lah dengan bantuan zakat. Okay, terima kasih Puan Asnah kesudian untuk bersama di studio kita pada pagi ni. Dan untuk anda semua yang saksikan, tak tahu nantikan lagi ke apa kisah, siapa nak tahu kisah Puan Asnah yang seterusnya boleh ikuti Puan Asnah. Ada social media ke? Ada. Yang ni Asnah lah. Ya, memang yang ni lah nama-nama ni lah. Nama dia. Search je lah Asnah. Nanti dia keluar lah apa yang sepatutnya. Sebab saya rasa kita pun membantu juga ekonomi sesama kita. Supaya mudah-mudahan yang projek yang baik-baik ni dia membesar dan jadilah insyaAllah kan. Itu saja. Terima kasih daripada saya dan kru di belakang. Tak balik-balik anak Puan Asnah ni mana hilang. Dia pergi bawah tak hilang kan. Dan salam juga pada keluarga. Mudah-mudahan Allah berkatilah setiap yang diusahakan. Itu saja, kita jumpa lagi insya-Allah dalam sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.